Okey, baiklah. Assalamualaikum. Hari ini kita sambung muka surat 10, di mana double attack queen, bahagian C. Kalau anak-anak tengok dalam modul tu, double attack, tajuk dia double attack queen C. Okey, sebelum ni kita dah belajar double attack queen A, double attack queen B. Okey, A kita belajar check dan dapat makan buah. Double attack lah. Kita attack king, kemudian kita dapat makan buah. Okey, kemudian queen B kita belajar kita dapat makan salah satu buah. Kita buat fork, iaitu queen kita serang dua buah secara serentak. Okey, manakala pada muka surat 10 ni kita akan belajar di mana queen dia akan attack buah dan attack tapak, tapak square, tapak yang memerangkap king supaya dia jadi checkmate lah. Okey, contoh puzzle yang pertama, kita ada queen. Okey, ni cikgu telah lukis semua garisan queen, semua tempat yang queen boleh jalan. Agak-agak mana yang serang buah dan juga serang tapak yang memberikan ancaman untuk checkmate. Betul, iaitu di C4. Nampak? Kalau queen pergi ke C4, yang pertama dia attack rook, dan yang kedua dia attack di tapak C8 untuk membuat ancaman checkmate, king tak boleh lari. Maka gerakan ni adalah gerakan yang paling terbaik, double attack. Queen kita pergi ke C4, kita double attack, attack rook dan juga attack tapak untuk membuat checkmate. Kalau murid biasa dia, queen nak makan rook, jadi dia pun larikan rook lah. Contoh misal kata makan pawn. Tapi itu adalah kesilapan besar, di mana queen boleh pergi ke C8 dan berlakulah checkmate, di mana king hitam tak boleh lari. Okey, jadi dalam modul anak-anak lukis macam ni lah. Okey, gerak ke C4, serang rook dan juga serang tapak untuk membuat checkmate. Yang tapak tu anak-anak boleh buat bulat pun boleh. Nak tunjuk kata kalau queen pergi situ, checkmate lah. Kalau kuda ni kita tak serang, sebab kuda ni dia dikawal oleh pawn. Sebab tu lah kita tak serang kuda. Okey, kalau anak-anak dah lukis, kita beralih ke puzzle yang kedua. Okey, cuba awak tengok. Nak serang bishop tak boleh, sebab bishop dikawal oleh pawn. Sekarang kita nak serang rook, sebab rook tak ada siapa yang kawal. Tengok, mana ada hitam yang kawal rook. Jadi bila tak ada yang kawal rook, okey, kita boleh attack sambil-sambil nak buat ancaman checkmate. Okey, iaitu di E5, attack rook dalam masa sama buat ancaman checkmate, bukan di G5 tetapi di H8. Nampak, dia akan check king, dan king tak boleh lari. Nak pergi sini tak boleh sebab masih lagi kena check dengan queen, dan nak lari ke G5 pun tak boleh sebab kena attack dengan pawn. Okey, jadi dalam modul lukis queen ke E5, attack rook dan attack tapak di H8 untuk membuat ancaman checkmate. Okey, seterusnya, macam mana kita nak serang bishop sambil-sambil nak buat ancaman checkmate, iaitu, okey, tak apa, cikgu lukis dulu semua garisan queen ni. Mana agak-agak yang dia serang bishop. Okey, yang serang bishop cikgu bulatkan di sini serang bishop, kemudian di D6 serang bishop. Okey, ada 3 petak yang serang bishop, tapi petak mana yang boleh serang bishop dan buat ancaman checkmate antara 3 bulatan merah ni, mana satu yang betul? Betul, di D6. Bila queen pergi ke D6,
diserang bishop, dalam masa yang sama diserang pawn, membuat check sekaligus checkmate, di mana king tak boleh lari. Nampak? Tak boleh lari. Okay, jadi dalam modul lukis 3 anak panah ni, serang bishop dan juga serang pawn. Okey, kita beralih ke puzzle yang keempat. Kita bermain putih, di mana queen kita nak serang rook, dalam masa sama kita nak membuat ancaman checkmate, iaitu queen ke F2. Kita serang rook, dalam masa yang sama kita serang tapak H4 untuk membuat ancaman checkmate, di mana king, nampak? King tak boleh lari, dia kena check nanti, dia tak boleh lari. Okay, jadi anak-anak boleh lukis ke queen ke F2, serang rook dan serang tapak di H4. Okey, kalau dah lukis, kita beralih yang seterusnya lagi, iaitu puzzle yang kelima. Kita main hitam kali ni. Yang kelima kita main hitam, macam mana nak serang rook dan membuat ancaman checkmate. Okay, sebelum tu kita tengok kat mana boleh checkmate. Okay, kalau kita tengok king tak boleh lari ke atas, jadi kita pun tak boleh pergi check terus, sebab ada rook yang kawal. Jadi kita kena adjust sikit queen kita supaya attack rook dalam masa yang sama membuat ancaman checkmate, iaitu ke G5, attack rook dan juga attack petak di C1 untuk membuat ancaman checkmate. Okey, nampak? Kalau queen pergi ke G5, misal nak makan rook kan, dia pun lari kan rook. Nak lari ke mana tak selamat semuanya, dia lari je mana-mana. Contohnya lari ke C6 kena makan dengan pawn, lari ke B6 okey selamat, tapi queen boleh pergi ke C1 membuat checkmate. Okey, seterusnya puzzle yang ke-6. Kita main hitam, di mana queen nak serang kuda sebab kuda tak dikawal, dalam masa sama boleh membuat ancaman checkmate, iaitu queen ke C3, serang kuda dan membuat ancaman checkmate di B2. Alamak, king tak boleh makan ke? King tak boleh makan queen. Sebab apa? Sebab dikawal oleh bishop. Queen kita telah dibantu oleh bishop untuk serang petak B2, maka berlakulah checkmate. Okey, anak-anak boleh lukis macam ni lah dalam modul. Queen pergi ke C3, serang kuda, dalam masa yang sama serang tapak untuk membuat checkmate. Okey, puzzle yang seterusnya, iaitu kita bermain hitam, queen gerak ke B5, serang bishop yang tidak dikawal, dalam masa yang sama serang pawn di B2 untuk membuat ancaman checkmate. King tak boleh lari ke B1, tak boleh, nak makan queen pun tak boleh. Sebab apa nak makan queen tak boleh? Sebab queen dijaga oleh kuda. Nampak ni, kuda telah jaga dia. Nak lari ke C2 pun tak boleh, sebab tapak di C2 telah dikawal oleh kuda juga. Jadi yang paling bagus adalah queen ke B5, serang bishop dan serang pawn untuk membuat checkmate. Okey, lukis macam ni. Seterusnya kita main putih. Macam mana kita nak serang rook atau serang bishop, mana satu? Okay, tapi sebelum tu kita tengok king dekat sini dah terperangkap. Bila
king dah terperangkap, sangat senang untuk kita membuat checkmate. Kita perlu letakkan queen di mana-mana bahagian belakang ni, maka berlakulah checkmate. Okey, jadi yang paling senang adalah queen ke G5, serang rook dan juga serang tapak di D8 untuk membuat ancaman checkmate. Okey, boleh lukis macam ni dalam modul. Okey, seterusnya kita main putih lagi. Hitam. Kita main hitam. Macam mana? Nampak ni. Ada pawn di sini sangat bahaya sebab pawn ni dia telah menjaga di G2. Jadi kita nak letak queen di G2 untuk membuat checkmate. Iaitu queen gerak ke B7, serang rook dalam masa yang sama, serang petak di G2 untuk membuat ancaman checkmate. Okey, boleh lukis-lukis anak panah macam ni lah. Queen pergi ke B7, serang rook dan juga serang tapak, checkmate. Anak-anak boleh lukis macam ni dalam modul. Okey, seterusnya kita main putih. Kalau tengok kat sini, pawn telah kawal tapak. Okey, jadi macam mana, ada ancaman checkmate ataupun tidak? Betul, kalau queen letak di C5 akan checkmate. Kalau bayangkan queen ada kat sini akan checkmate sebab queen telah kawal semua laluan king. King tak boleh lari. Jadi kita nak serang kuda juga dalam masa sama, iaitu queen pergi ke C3. Lukis macam ni, serang kuda, serang tapak di C5 untuk membuat ancaman checkmate. Okey, contoh queen pergi ke C5, orang tu tak perasan, dia tak perasan nak checkmate. Dia nampak nak makan kuda, dia pun larikan kuda ataupun dia makan pawn. Bila dia larikan kuda, kita boleh membuat ancaman checkmate. Okey, seterusnya puzzle yang ke-11. Kita main hitam. Okey, kalau tengok dekat sini, bishop telah attack pawn di H2. Sangat cantik. Sekarang kita perlu letak queen saja di H2, iaitu queen gerak ke H4, serang bishop dan juga serang pawn. Contoh dia larikan bishop, maka berlakulah checkmate. Nampak, king tak boleh lah lari. Tapi kalau dia nampak nak buat checkmate, dia pun selamatkan diri dengan tolak pawn ke depan. King dah tak boleh buat, queen dah tak boleh buat checkmate, tapi kita dapat big shot percuma. Okey, jadi dalam kedudukan ni, anak-anak lukis queen ke H4, serang pawn untuk checkmate dan juga serang big shot. Macam itulah lukis anak panah. Dan puzzle yang terakhir, iaitu nampak ni, bishop telah serang pawn di F7. Sekarang kita nak letak queen di sinilah. Kalau queen kita ada dekat sini, maka berlakulah checkmate. Checkmate yang famous, iaitu checkmate sekolah. Checkmate budak sekolah lah. Scholar checkmate. Okey, jadi queen gerak ke F2, serang kuda dalam masa yang sama, serang di F7, pawn yang paling lemah dalam buah chess lah, di mana pawn ni hanya dikawal oleh king sahaja, sebab itulah nama pawn yang paling lemah. Okey, jadi kalau queen gerak ke F2, kalau dia larikan kuda, misal kata ke H5 ke E4 ke ataupun ke F5 sekalipun, kita boleh makan kuda secara percuma dan membuat ancaman checkmate lagi. Okey, jadi dalam situasi ni, queen ke F2, serang kuda dan juga serang pawn di F7 untuk membuat ancaman checkmate.
Itu saja untuk hari ini. Terima kasih.